Korang tahu tak Nabi Musa pernah kena fitnah sebab orang ingat dia ada kecacatan fizikal? Berhenti kejap dekat checkpoint jiwa. Masa zaman Nabi Musa dulu, orang Bani Israel ni kalau diorang mandi, diorang akan mandi beramai-ramai tau, dan dalam keadaan yang berbogel. So disebabkan Nabi Musa tak pernah join mandi dengan diorang, orang mula spekulasi lah, kenapa dia ni mandi seorang-seorang je? Mungkin dia ada something yang nak sorok kot, mungkin badan dia tak normal. Makin lama makin ramai orang percaya benda ni, sampai ada yang mula jauhkan diri daripada Nabi Musa. Ada yang cakap macam mana seorang Nabi boleh ada kecacatan. So fitnah ni makin merebak sampai jadi bualan satu kampung. Tapi satu hari Nabi Musa mandi seorang-seorang dekat sungai. Dia letak baju atas batu besar, tapi tiba-tiba batu tu bergerak, batu tu berlari bawa baju tu. So Nabi Musa apa yang dia buat? Dia terus keluar daripada air dan dia kejar batu tu sambil dia menjerit, "Wahai batu, pulangkan baju aku." So cuba bayang seorang Nabi tengah kejar batu yang lari depan orang ramai ni. Orang kampung tengok keadaan tu, kejadian tu, dan diorang tergamam. Satu adalah sebab masa tu diorang nampak dengan mata diorang sendiri bahawasanya Nabi Musa ni sempurna tanpa ada cacat celah pun. Fitnah tu sendiri terjawab dengan sendirinya hanya sebab batu ni berlari ni kan. So bukan dengan penjelasan yang panjang lebar, Nabi Musa tak perlu explain pun, justify pun diri dia, tapi dengan batu yang berlari dengan izin Allah. Dan Allah sendiri atur kejadian ni supaya kebenaran terbukti. So kalau batu pun Allah bagi satu peranan dalam sejarah seorang Nabi, kau rasa hidup kau tak ada purpose ke? Allah dah remind kita dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, adakah kamu menyangka bahawa kami menciptakan kamu sia-sia? Tak ada satu pun yang Allah cipta tanpa sebab. So apa yang kita boleh dapat daripada cerita ni? Kadang-kadang kau rasa hidup kau macam tak ke mana, tapi kau kena ingat yang Allah tak pernah cipta sesuatu dengan sia-sia. Dan Allah dah set peranan kau, cuma mungkin kau belum nampak lagi. InsyaAllah.